Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video bersama SM Collector. Wow, tak sangka sekarang kita dah ada figura Adudu keluaran Monster Play. Sebelum ni kita ada watak berbumbung saja, tapi kali ni kita ada kelainan. Kali ni watak jahat pertama Adudu pun dah masuk dalam line up figura. Ini adalah aksesori yang kita dapat. Kita ada pistol dan juga tongkat Adudu. Ini adalah dua senjata ataupun dua aksesori yang anda dapat bila anda beli figura Adudu. Untuk tongkat ni dia boleh cabut bahagian tengah ni supaya boleh pasang ke bahagian tangan Adudu. Dari segi detailing figura ni memang cantik. Kalau tengok figura Adudu ni, kepala dia boleh pusing-pusing, tangan dia boleh pusing. Jadi seronoklah untuk dia main dan dibuatkan posing yang berbeza-beza.